Kau apa buat dekat sini? Hah? Bos buat apa dekat sini? Hah? Bikin sakit kepala aku siap tengok kau sini. Awal sampai. Jadi, kamu jam berapa aku sampai? Hah, bos? Bos mau saya petang datang sini. Hah? Saya balik kah? Saya balik. Saya mau balik. Malas lah. Oh, nanti sekali tolong ni tahu lap bahabuk. Kau pikir aku ni apa? Hah? Kau suruh aku buat-buat semua ni kenapa? Kau pikir tanganku ni 2 kah? 2 10 kah? Kan 2 tanganku ni. Setan orang. Nanti sekali tolong belajar inci-inci tahu sebab banyak ni yang kena Kenapa belajar. kau pikir di sini ni ya? Sekolah? Hah? Kau nampak ni sekolah kah? Aku kerja sini bukan sekolah, bongol. Tengah buat apa kat sini? Rehat ke? Kau nampak aku ni tengah apa buat apa? Aku tengah rehat lah. Kau kacau aku kenapa? Hah? Bos ni memang tiada kerja lain kah? Mau kacau orang saja kah? Yalah, lepas ni tak nak kira. Kita ambil masa 2 hingga 7 hari macam tu. Kita bagi tahu sekali tahu. Kita boleh sekali pasang. Nak bagi tahu. Bagi tahu sendiri. Ada mulut kan? Mulut mana? Kat sini kan? Bercakap sendiri. Pandai cakap kan? Ipa. Hari ni boleh OT tak? Okey. Kalau saya tak mau ke macam mana? Tak apalah. Kalau begitu saya tak mau lah. Tak mau kerja. Sekali sama Rizal.